Kak Abang, dah 4 hari kita cuti ya Kak Abang. Apa kata Kak Abang ikut kita cek keladi sama dia okey ke tak okey? Jom. Okey Kak Abang. Kita tengok kat sini. Pokok dah makin cantik, makin lawa lagi tau Kak Abang. Jom kita tengok. Contoh ni ni hybrid pickup flower, nampak ni 2 ID dalam satu pot, lawa Satu warna peach macam ni, satu lagi warna merah merun orang kata Lagi kita tunjukkan. Ini pun cantik jenis daun bulat, lawa cantik Kak Abang. Hybrid pickup flower. Okey tak okey Kak Abang? Jom kita tengok, kita banyak lagi keladi. Kalau Kak Abang suka warna pekat-pekat, ini dia pink pekat. Cantik. Okey, ni pun cantik banyak dah rimbun-rimbun besar-besar. Ada lagi besar pada ni Kak Abang. Saya nak tunjukkan semua tak boleh juga sebab semua nampak daripada sini sampai hujung sana hybrid pickup flower Kak Abang. Okey, ada banyak sangat Kak Abang dapatkan di pickup flower. Jom kita tunjukkan lagi Kak Abang. Mana yang cantik kalau Kak Abang suka. Warna-warna macam ni Kak Abang. Ada juga Kak Abang, cantik. Dah makin cantik Betul lah. Dah makin besar. Kan? Cepat kan? Okey, kita tengok lagi ni contoh ni. Tengok Kita tengok ni Kak Abang. Daripada daun kecil-kecil ni, sekali timbul daun terus besar Kak Abang Sebab tu saya cakap hybrid pickup flower senang jaga, cepat besar dan senang rimbun. Lagi ada macam-macam ni. Warna macam-macam lah Kak Abang kalau nak ikutkan Tengok ni. Cantik Kak Abang. Ada macam-macam. Kalau Kak Abang nak tahu lagi dia punya pembesaran macam mana Kak Abang, dapatkan keladi-keladi hybrid pickup flower. Malam ni kita jumpa Kak Abang pukul 8.30 malam. Jom kita tengok keladi hybrid pickup flower. Bye.